Pasal benda yang sama dalam bola ni, saya kerapkan dalam kerajaan saya. Awak tengok berapa muda exco saya dengan merti besar saya. Siapa punya susunan? Awak tengok macam mana mereka bekerja hari ini untuk rakyat. Untuk membangunkan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan, healthcare. Ini adalah saya punya, orang kata, mindset. Mindset ni bukan hidup dalam bola sepak aja. This mindset adalah apa-apa yang saya cuit. Tak kisah dalam askar ke, dalam sukan ke, dalam kerajaan ke, dalam mana-mana syarikat ke. Ini adalah mindset dia. Tak boleh berpuas hati. Cuba push seberapa jauh yang boleh untuk mencapai kejayaan. So this is identity JDT ni daripada dulu. Dapat top scorer, dapat menang berapa pun. Tak leleh tengok tahun depan ada lagi perubahan-perubahan yang dibuat. Sedangkan kita boleh duduk aja relax. Pasukan ni dah kuat, relax. Kita boleh menang lagi 2-3 tahun. Tidak. Kita tetap buat perubahan. Kita tetap buat perubahan. Apa-apa dalam segi pembangunan. So this is benda yang positif. This is unique. JDT ni unik dan Johor ni pun alhamdulillah unik.